Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Farid, nombor matrik A197249, akan membentangkan salah satu kemahiran asas komunikasi lisan dalam subjek teori dan aplikasi kaunseling Islam, iaitu kemahiran menyoal. Apa itu kemahiran menyoal? Definisi kemahiran menyoal adalah kemahiran bagaimana kaunselor menerka diri dan masalah yang dihadapi oleh klien dengan mengemukakan soalan. Kemahiran ini adalah kemahiran yang paling banyak digunakan dalam satu sesi kaunseling. Hal ini kerana kemahiran ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Kemahiran yang lain juga dilakukan dengan menggunakan kemahiran menyoal, seperti kemahiran konfrontasi, kemahiran parafrasa dan kemahiran klarifikasi. Kemahiran menyoal bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan lebih lanjut. Seterusnya, mendapatkan kepastian sesuatu fakta atau data. Fungsi kemahiran menyoal ini adalah untuk memudahkan kaunselor menerka diri dan masalah klien dengan lebih tepat, jelas dan lebih pasti. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan kemahiran menyoal. Pertama, memilih bahasa dan menyusun ayat dengan lebih teliti. Kedua, menggunakan nada suara yang lebih rendah dan mesra supaya klien tidak terancam atau tercabar sehingga mendorongnya bertindak defensif. Ketiga, soalan mempunyai tujuan tertentu. Keempat, soalan berupaya menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalah tanpa rasa dirinya tergugat. Seterusnya, elak kemukakan soalan secara sinis atau berbau sindiran dan mengajuk. Selain itu, elakkan bertanya soalan secara banyak dan bertubi-tubi kerana ia akan menampakkan seperti penyiasatan. Seterusnya, soalan mestilah sesuai, mudah difahami dan memudahkan klien untuk menjawabnya dengan penuh rela dan lebih selesa. Yang terakhir, soalan yang memberi celik akal kepada klien. Terdapat dua jenis soalan, iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Soalan tertutup memulakan jawapan yang pendek dan khusus, dan soalan terbuka pula memulakan penjelasan secara terperinci dan mempunyai huraian secara terperinci. Kita fokus kepada soalan tertutup terlebih dahulu. Soalan tertutup merupakan pertanyaan kaunselor kepada klien untuk mendapatkan maklumat dan gambaran yang lebih tepat daripada klien. Soalan tertutup di aplikasi. Soalan tertutup digunakan apabila klien terlalu banyak bercakap. Hal ini kerana kita perlu mengawal situasi di mana klien yang banyak bercakap ataupun membawa perbincangan yang meleret dan sehingga lari daripada tajuk asas ataupun fokus perbincangan. Tertutup membawa kepada jawapan ya atau tidak. Hal ini, soalan tertutup ini adalah soalan yang memulakan jawapan yang sangat pendek. Contoh soalan tertutup adalah bila kejadian itu berlaku, di mana ia berlaku, awak bersama siapa ketika itu, dan yang terakhir, awak berasa panik tak ketika itu. Dan yang terakhir, soalan terbuka. Soalan terbuka adalah soalan yang berbentuk pertanyaan yang membolehkan kaunselor mendapat maklumat yang banyak. Soalan terbuka ini, dia membentuk sesuatu perbincangan, penjelasan ataupun huraian yang sangat panjang tetapi tidak memerlukan skema jawapan yang khusus. Hal ini bertujuan untuk memastikan klien-klien ini meluahkan perasaan mereka mengikut cara mereka pilih. Maksud dia, perbincangan ini tidak memerlukan direction daripada kaunselor. Soalan jenis ini dikemukakan kepada klien apabila kita melihat klien teragak-agak untuk bercerita dan penggunaan pertanyaan yang sesuai adalah kenapa dan bagaimana. Contoh-contoh soalan terbuka adalah bagaimana kejadian itu boleh berlaku ataupun mengapa awak rasa dia tak patut buat begitu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.